Hampa ni walaupun dulu ni duk tuduh pada kerajaan. Kata kerajaan sekat peruntukan. Tapi bila Kementerian Keuangan mengeluarkan fakta dan diinfografikkan oleh bernama, hampa duk pusing pula. Hampa kata hak tu tak betul pula. Yang sebenarnya peruntukan federal kepada kerajaan negeri ini melalui 5 perkara. Dan ini dia tak berubah. Pasal apa? Pasal dia telah ada formula. Dan peruntukan ini diturunkan melalui yang pertama, peruntukan apa yang kita panggil maris. Yang kedua, tahap. Yang ketiga, per kapita. Yang keempat, ihsan. Dan yang kelima adalah projek bersama kerajaan negeri dan pusat. Dan dia telah ada formula dia sendiri. Macam mana hampa kata peruntukan ini disekat. Tapi bila infografik dikeluarkan oleh bernama, hampa kata kod lain pula. Hampa kata kami spin. Yang sebenarnya, hampa nak tutup kelemahan hampa, tak boleh perintah negeri. SG4 ni kerajaan negeri dalam federal. Tapi pi ambil orang lain nak jadi penasihat. Tak apalah, tak salah. Tapi bila tak boleh urus negeri dengan baik, hampa salahkan kerajaan federal. Hampa 4 negeri ni adalah negeri yang paling lemah menguruskan kerajaan negeri masing-masing. Hampa kalau nak tunjuk kuat, hampa ada 4 sumber. Sumber yang pertama adalah daripada hasil yang dikutip melalui cukai. Yang kedua, hasil bukan cukai. Yang ketiga adalah pemberian kerajaan pusat yang tadi ni mengikut 5 formula yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah reserve kerajaan negeri. Jadi negeri-negeri yang mempunyai keupayaan untuk kutip hasil bukan cukai, yang ada reserve banyak, maka negeri-negeri ini tidak ada masalah. Inilah punca keuangan untuk bonus. Inilah punca keuangan untuk beri duit raya. Jadi negeri-negeri yang tidak mempunyai masalah untuk kutip cukai daripada sumber-sumber tadi, maka mereka menguruskan dengan cara yang baik. Tapi negeri-negeri yang ada masalah, mereka terpaksa minta dengan kerajaan pusat. Cerita senang macam ni lah. Ada ayah yang anak dia ada 14 orang. Anak 14 orang ni macam-macam. Ada hak kaya, ada hak miskin, ada hak pandai urus, ada hak tak pandai urus. Dan ada juga yang duduk salah pada ayah dia sepanjang masa. Ayah dia ada 50 hektar tanah sawit. Tapi dia duduk kata tanah tu hak dia. Dia duduk kata hasil tu hak dia. Ada juga anak macam ni pun. Begitulah juga kerajaan negeri yang ada sekarang. Pelbagai kerenah. Tapi kita harap rakyat mampu untuk faham